Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kalau semua sahabat yang hadir, Zabida Yusuf, Orang Lanang, Anwar Aisyah Ismail, Umi, hamba ilahi, Syed Syariah, Hid Nordin, semua sahabat yang hadir pada pagi yang mulia ini. Terima kasih kerana hadir. Saya harap sangat agar tuan-tuan dapat share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Moga adalah pahala yang boleh kita kongsi pada pagi ini sebagai penyampai dan juga sebagai yang telah pun menjalankan tanggungjawab. Terima kasih semua. Satu je saya minta, tolong bagi tolong share link ni kepada teman kita yang lain. Cari 10 orang ke, mudah-mudahan ada satu perkara baik yang boleh kita kongsi bersama pagi ni. Assalamualaikum semua, barakallahu fikum. Terima kasih kerana sudah hadir di sini. Assalamualaikum semua. Terima kasih jazakallahu khairan. Fiza yang kirim doa, yang bagi hadiah, yang hantar simbol-simbol. Terima kasih semua. Terima kasih sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Jangan lupa satu je mesti minta pada pagi ni, tolong sampaikan video ni kepada teman-teman kita yang lain, sahabat kita, ahli keluarga, ahli usrah, alumni sekolah lama, Faizul Osman, Salan, Zaitun. Ini merupakan 15 Rajab bagi mereka puasa, tahniah. Moga anak kita yang menghadapi peperiksaan SPM pada ini, paper apa? Fizik moga dipermudahkan Habib Abdullah, Naam, Nur Syikin Husin, Nur Fiza Dahlim, Nur Riza Ali. Terima kasih semua. Tolong ambil tanggungjawab, sampaikan kepada lain kerana topik pagi ni penting sangat dan semua kita akan melalui detik-detik ni sebagai satu persiapan yang mudah-mudahan dengan penambahan iman dan juga amal saleh kita dapat mengharungi detik-detik ni dengan sebaik mungkin. Saya dan tuan-tuan bakal bergelar almarhum dan juga almarhumah, suka ataupun tidak. Menziarahi perkuburan itu akan merawat diri kita dalam banyak aspek kehidupan supaya tidak lalai. Baik, ayat yang saya maksudkan merupakan ayat pilihan daripada surah Al-Qiyamah dalam jilid yang ke-10 tafsir Ibn Katsir ni. Tafsir yang saya kira sangat berguna ni tuan-tuan. Yang belum mendapatkannya, tolong dapatkan Tafsir Ibn Katsir terdiri pada 10 jilid. Dalamnya merupakan penjelasan kepada ayat Al-Quran, tafsirannya dengan cara mudah untuk kita faham. Baik, ayat ke-26 hingga ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mu'az, Rusha, Ziauddin Sufyan, Razia Arifin, Aina Anik, Mazra Yahya, Rahmah Majid, Bunga Berguran. Terima kasih Zaliha, Samin, Narima. Ada sharing bagi kita lain, kawan-kawan, ahli karya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa latafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq wala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa'awla thumma awla laka fa'awla ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى. Jadi terjemahannya, sekali-kali jangan apabila nafas seorang telah mendesak sampai ke kerongkong dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahawa sungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmu pada hari itu kamu dihalau. Dan dia tidak mahu membenarkan Rasul dan Quran dan tidak mahu mengerjakan salat. Tapi dia mendustakan Rasul yang paling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Dan kecelakaanlah bagimu wahai orang kafir, dan celakalah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu wahai kafir, dan kecelakaan bagimu. Apakah manusia menyangkakan bahawa dia akan dibiarkan begitu sahaja tanpa dipertanggungjawabkan? Bukankah di dahulu setitis mani yang ditumpahkan rahim, dan kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan darinya sepasang lelaki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula untuk menghidupkan orang yang telah mati?
Terima kasih semua yang telah sharing pada teman kita yang lain. Terima kasih. Satu je harapan saya pagi ni. Tolong share pada seramai mungkin rakan taulan sahabat kita yang mudah-mudahan dengan adanya kuliah pagi ni dapat merawat isu-isu keimanan yang bagus dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan iman ni tuan-tuan dia satu benda yang bersifat dinamik. Kena ada usaha untuk peningkatannya. Jangan dibiarkan begitu saja kekal bersetahap. Tak ada usaha untuk menambah baik kekurangan, bersifat, bertaubat dan sebagainya sebagai jalan-jalan yang membantu perkara tersebut untuk ilmu yang mula Raja Zain, Nur Hashimah, Muhammad Said, Farihah Rahmah, Ila Salih, Zulkifli Muhammad, Azman Makno, Gio, G, Muhammad, Iman, semua sahabat yang hadir pada pagi ini. Terima kasih. Jadi Allah menceritakan tentang keadaan sakaratul maut dan berbagai perkara yang menyertainya. Mudah-mudahan Allah berikan keteguhan kepada kita dengan ucapan yang teguh. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Antara detik yang paling kita takut detik berlakunya kematian, dan pada masa itu manusia telah bertukar keadaan fikirannya. Takut pada waktu itu dia disesatkan oleh syaitan. Maka apakah caranya untuk kita dapat memastikan diri kita berusaha ke arah mati dalam keadaan iman? Dia panggil sebagai husnul khatimah ini. Tuan-tuan tahu apa makna husnul khatimah? Husnul khatimah. Saya nak cerita pada pagi ni berkaitan dengan kematian, hujung kematian yang baik, yang mudah-mudahan Allah rezekikan kita supaya mendapat kelebihan ini. Baik, Allah telah menetapkan beberapa syarat, dan dengan kebijaksanaannya dia menjadikan tanda-tanda bahawa seorang itu mendapat husnul khatimah. Yang pertama sekali, orang yang mati dengan syahadah. La ilaha illallah Zainal Qadir yang mulia Syarifah Hamidah. Pak Nazina, apa khabar? Farid Misbah, Jadi orang yang mati dengan kalimah syahadah. Jadi Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, Umar melihat Talha bin Ubaidillah sedang gelisah, maka Umar berkata kepadanya, ada apa denganmu? Maka menjawablah bahawa daripada Talha ni saya mendengar daripada Rasulullah SAW, sungguhnya saya akan mengajar kepada kamu satu kalimah yang tidaklah seorang hamba mengucapkannya melainkan kematiannya akan dapat dengan husnul khatimah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Kalimah ini maksudkan adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau seseorang mati dengan kalimah itu, maka bonda Rafiq Mahdi, maka itu merupakan tanda dia mendapat husnul khatimah. Tuan-tuan, ini perkara yang pertama. Yang kedua, tanda orang ini dapat husnul khatimah iaitu mati dalam kebaikan, hafizanu, akhiran yang baik itu adalah dengan berkeringat, berpeluh di dahinya. Dalilnya adalah hadis Baridah bin Khatib radhiyallahu anhu bahawa ketika dia sedang berada kurasan, kembalinya keadaan sakit lalu dia meninggal dan ternyata keningnya berkeringat. Maka kata Baridah, Allahu Akbar, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, mautul mu'min bi'arakil jabin, bahawa matinya seseorang yang beriman itu, yang salih itu, sebagai husnul khatimah itu dalam keadaan dahinya berpeluh. Ini tanda yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Ruqyah Maisuri, Nurizan, Ida Saudah, Safia, Lani, Alfa Amanda, Nabila Zakaria, semua sahabat yang hadir. Kita semua akan melalui detik-detik ini. Maka usahakanlah supaya akhiran hidup kita dalam kebaikan, iaitu dalam rahmat Allah SWT, dalam husnul khatimah. Ketiga, dinyatakan bahawa tanda husnul khatimah adalah mati pada hari Jumaat atau malamnya. Kerana Nabi telah bersabda, ma min muslim yamutu yawmal jumu'ati aw laylatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatul qabri. Dalam hadis Tirmizi yang dihukum sebagai hasan, bahawa tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumaat atau malamnya kecuali Allah melindunginya daripada fitnah kubur. Tapi dengan syarat dia mempunyai dia memenuhi syarat-syarat yang dia bertanggungjawabkan lah. Kalau tak, nanti kita lihat orang kafir mati pada hari Jumaat, dia dapat selamat pada azab kubur. Tidaklah. Kat Safinah, berarti orang yang mati pada hari Jumaat ni telah memiliki amal salih yang dilakukan, maka itu menjadi bonus baginya untuk mendapat rahmat Allah, iaitulah mati dalam husnul khatimah. Keempat, tanda orang yang mati sebagai husnul khatimah ni mati di medan perang. Kerana daripada seorang sahabat bahawa seseorang berkata kepada Rasulullah, mengapa orang mukmin menghadapi fitnah dalam kuburnya kecuali mati syahid? Maka jawapan Nabi, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ganti kepada fitnah itu. Maknanya orang yang mati dalam keadaan peperangan, dalam mempertahankan Islam, telah pun melalui
ujian yang besar sebelum kematian, barangkali kena peluru, barangkali kena kereta kebal, barangkali kena pukul dengan senjata yang berat dan sebagainya. Maka Nabi telah menyatakan bahawa orang yang mati syahid, mereka ini terangkat daripada fitnah kubur. Fitnah kubur maknanya dalam kubur itu boleh jadi Allah mengutuskan ular yang lehernya sahaja sebesar leher unta, badannya sahaja sebesar leher unta. Di situ besarnya ular tersebut, ular bagaikan naga. Naga ni tak wujud lah, tapi nak ceritakan azab yang Allah kenakan kepada orang dalam kubur itu dengan berbagai bentuknya. Setirahlah sidik. Baik. Seterusnya, kelima, keenam, ketujuh, orang yang selamat daripada orang yang mati dalam husnul khatimah ni adalah seperti disebut dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahawa Nabi bersabda, siapa yang terjatuh dari binatangnya maka dia adalah syahid. Dan siapa yang memutuskan untuk berjuang di Allah kemudian dia mati terbunuh atau terjatuh dari kudanya atau untanya atau disengat binatang berbisa atau mati di tempat tidurnya dengan cara mati mana sekalipun, maka dia adalah syahid dan baginya syurga. Orang nak pergi perang, tapi sebelum sampai ke tempat peperangan, dia jatuh daripada kenderaannya sebagai contoh, ataupun dia kena satu perkara yang menyebabkan dia demam ke, dia sakit dan sebagainya, dia mati, maka mati itu mendapatkan ampunan daripada Allah SWT kerana niat yang telah disematkan untuk mati syahid ni tadi. Siraman syurga, Alhamdulillah semua sahabat yang hadir. Jadi termasuk dalam sebuah bab oleh Imam Bukhari menyatakan, bab fadl man syuri'a fi sabilillah famata wa huwa minhum fahuwa minhum. Siapa yang jatuh dalam perjalanannya untuk pergi berjihad di Allah, maka dia pun mati, dia termasuk di kalangan para pejuang yang telah pun mati syahid dalam perangan tersebut. Lagi, orang yang mendapat husnul khatimah ni adalah orang bersungguh minta kepada Allah SWT agar mati dalam kebaikan. Sebagai contohnya, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi telah bersabda, man sa'alallaha syahadata bihaqqin bisidqin ballaghallahu manazil syuhada wa imata ala firashi. Siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid dengan bersungguh-sungguh, tapi dia hanya mati di atas ranjangnya, di atas katilnya, maka dia disampaikan kepada kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati dalam keadaan seperti itu. Hadis ini memberi kepada kita satu gambaran kepentingan untuk berazam, meletak niat yang baik-baik dan tekad untuk berbuat kebaikan. Dengan baik, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghallahu manazil syuhada wa imata ala firashi. Siapa yang berazam untuk mati syahid dan berusaha ke arah itu, tapi takdir Allah dia tidak mati dalam keadaan mati syahid ni tadi, dia cuma mati di atas katilnya, tidur malam mati tak bangun, maka dia telah ditulis di sisi Allah sebagai orang mati syahid walaupun matinya cuma di atas katil saja. Ini niat yang perlu kita letakkan di masa ke semasa, tuan-tuan. Baik. Dalam hadis yang lain menceritakan tentang ke-9 dan ke-10 orang yang mati dalam husnul khatimah ni, mudah-mudahannya, iaitu mati kerana tenggelam di laut. Lil ma'idi ajru syahidin wa lil ghariqi ajru syahidaini. Bagi orang yang mati dalam keadaan mati di laut ataupun orang yang mati tenggelam ini, bagi mereka mendapat pahala mati syahid di sisi Allah SWT. Maknanya bukanlah di sini orang yang mati tenggelam ataupun karam di laut itu dapat pahala orang mati syahid berjihad di Allah. Tentulah tidak sama. Tetapi dalam setengah keadaan dia mendapat kelebihan orang yang mati syahid seperti yang disebut dalam hadis ini. Baik, Fatimah Qasim, Azia Mustafa, Suryan Azam, baik, Rusyar, malam masa semua yang hadir. Barakallahu fikum. Terima kasih kerana sharing kepada teman kita yang lain. Yang ke-11 orang yang mati dalam keadaan kebaikan ini, orang yang maknanya orang yang insya-Allah matinya dalam kebaikan adalah orang yang mati di makam binatang buas. Daripada Ibnu Qani Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda bahawa maksudnya siapa yang mati dalam keadaan tertikam, mati kerana wabak ta'un, mati yang dalam keadaan darah mengalir, mati di makam binatang buas, mati dengan tenggelam, terbakar, orang yang mati sakit perut, umpama orang yang kena kanser lah tuan-tuan, yang mati dalam keadaan kena kanser, kena penyakit-penyakit berat, maka di sisi Allah dia mendapat pahala orang yang mati syahid, sebahagian daripada pahala orang mati syahid. Nampak tuan-tuan kita kalau tengok orang timbul penyakit-penyakit yang kronik, janganlah kita ulas apa-apa yang berat. Maksudnya kita cakap itulah
hidup lu duk ambil harta orang, sekarang padan muka. Jangan sebut begitu tuan-tuan. Kerana dunia ni bukannya daru jaza. Dunia huwa daru ibtila. Hiya daru ibtila. Dunia ni merupakan tempat ujian, dia bukan tempat balasan. Akhirat itu tempat balasan. Walaupun saya pernah tegaskan kepada tuan-tuan, ada setengah daripada perkara kebaikan laku itu dapat balasannya di dunia, dan sebaliknya perkara kejahatan itu ada yang dapat balasannya di dunia lagi, tetapi itu dalam setengah-setengah keadaan saja, tidak keseluruhannya. Dalam bahagian-bahagian tertentu yang terpilih saja. Manakala dalam lain-lain hal, kebanyakan urusan ini akan dibalas oleh Allah di akhirat. Ya, faham ya? Barakallahu fikum. Terima kasih Tuan Zakia. Terima kasih semua sahabat yang hadir. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih. Untuk tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang minat untuk melaksanakan umrah dalam bulan Ramadan, dan ada pimpin grup ke sana. Dan bagi mereka yang menanti-nanti gilirannya untuk pergi haji belum dapat, ataupun yang sakit mungkin tak diluluskan, insya-Allah kami boleh bawa tuan-tuan untuk melaksanakan ibadah haji tanpa giliran, insya-Allah. Bagi tuan yang minat boleh hubungi Zazan Travel. Tuan-tuan, insya-Allah di bawah pimpinan saya sendiri. Tuan jangan risau, alhamdulillah kami telah pun membawa dalam pengalaman yang lalu memimpin jemaah haji, umrah dan sebagainya. Ya. Allahu Akbar. Betul lah. Ya, ada yang bertanya tentang isu skamer pada umrah dan sebagainya. Ialah apa yang berlaku sekarang ni, ambil pengajaran, ambil iktibar. Kalau kita nak buat satu tu, pastikan dengan sebenar-benarnya. Jangan kita tengok harga yang murah je, kita terus dapatkan, terus kita yakin bahawa itulah yang terbaik. Belum tentu ya. Kerana ada setengah orang yang tidak ada iman pada ini. Ya Allah salam. Ustaz Syahrizan Daud Turabi, barakallahu fikum. Allah salam. Ya. Ada seorang tidak takut mati agaknya. Tidak rasa bahawa dia akan mati, maka dia boleh bertindak apa saja. Perkara yang halal pun jadi haram, haram pun jadi halal. Ya. Doa dari Ustazah Hudayah untuk istiqamah. Terima kasih. Doa untuk istiqamah. Contohnya lepas sembahyang Nabi merintahkan sahabat yang mulia namanya Muaz bin Jabal untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, perbaiki amal salihku kepadamu tanpa henti-henti. Kak Halimah, apa khabar? Ranita Aziz, Rayana binti Taib, Ila Salih, seluruh sahabat saya hadir, barakallahu fikum. Sahabat-sahabat Uzbekistan, sahabat-sahabat Pakistan, sahabat-sahabat daripada Umrah, daripada Arafah, Haji yang baru-baru ni. Terima kasih semua. Minta Aziz. Baik, berjaga-jagalah, ambil pengajaran tentang apa yang berlaku. Baik. Juga seseorang itu mendapat kelebihan, insya-Allah mudah-mudahan matinya dalam husnul khatimah, adalah orang yang tersedak air lalu mati. Ya Allah, ya ke begitu? Kerana dalam hadis seperti dibawakan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, daripada Tabarani, daripada Ibn Abbas, marfu' kepada Nabi dengan lafaznya, seorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah syahid. Dia mengatakan bahawa perkara itu juga bagi yang mati kerana sakit perut, tersengat, tenggelam, tersedak air, ya, dan orang yang dimakan binatang buas yang jatuh di tunggangannya, orang yang darahnya dialihkan dengan sia-sia tanpa pembalasan, secara dialihkan secara sia-sia, dan yang terkena penyakit dada. Jadi ini antara penyakit berlaku dalam kehidupan yang kita boleh sifatkan penyakit-penyakit kronik. Penyakit-penyakit yang jarang berlaku pada orang, tiba-tiba menimpa seseorang itu. Kalau dia bersabar, di samping dia berusaha, dia bersabar, dia menyerahkan urusannya kepada Allah, maka insya-Allah matinya itu dalam keadaan mendapatkan ampunan daripada Allah SWT. Kerana penyakit berlaku tu, saudara Hafiz Karim, barakallahu fikum, dia merupakan penghapusan kepada dosa-dosa yang dilakukan. Kerana manusia ni bila dikembali ke akhirat, barulah disedar duri kecil mencucuk kakinya itu pun padanya ada pahala, keampunan daripada Allah. Ini kan pula kalau kena penyakit-penyakit yang berat. Memanglah kita dituntut untuk mendapatkan rawatan, tapi apabila ia tidak berjaya, tidak sembuh, maka serahkan urusan itu kepada Allah, kerana Allah yang menetapkannya. Ridhalah dengan apa yang berlaku. Ya, kita faham kadang-kadang orang itu kena orang yang tersayang, baru saja kahwin, kan tuan-tuan. Ya, kalau kena duri yang kecil pun dapatkan ampunan daripada Allah. Betul dalam hadis yang sahih. Kita naik kereta, pegang-pegang tempat duduk, tercucuk tangan, Allah, aku punya ada jarum penitian darah, kita letak. Kan? Kalau orang perempuan cucuk sana, cucuk sini kat tudungnya itu. Ya, Asazin,
Tercucuk kat tempat duduk. Kita naik kereta, Allah Akbar. Cucuk tangan, jari. InsyaAllah padanya keampunan daripada Allah. Ya Allah. Seolah isi tak lebih banyak lagi pin kat tempat duduk kereta. Tak adalah gurau-gurau tuan-tuan. Tapi maknanya kat situ, setiap perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan mendapat pahala di sisi Allah, dan sesuatu ujian berlaku dalam hidup kita pun mendapat pahala di sisi Allah SWT. Maka bersabarlah. Baik. Siapa lagi yang mendapat tempat di sisi Allah SWT? Iaitu pemimpin yang mengajak rakyatnya melakukan kebaikan, menyelamatkan mereka, melarang mereka daripada melakukan kemungkaran. Dan dia telah pun dibunuh dengan sikapnya itu, kualiti ada padanya, iaitu mengajak rakyat melakukan kebaikan, tiba-tiba ditentang, diguling, dibunuh oleh mereka. Ada tak pemimpin macam ni tuan-tuan? Kita baca kisah kerajaan Uthmaniyah, raja yang terakhir Uthmaniyah itu, Sultan Abdul Hamid. Moga Allah ampunkan semua kita dan juga beliau. Kabarnya kalau kita baca kisah hidupnya, kita rasa Allah sedihnya, hebatnya orang ni. Dia cuba untuk kembalikan kerajaan yang Khilafah Uthmaniyah itu ke landasan yang betul, tapi ialah dia ibarat satu keadaan yang sulung. Ia ibarat seperti apa? Seperti lelaki yang telah sakit dan tidak ada peluang untuk sembuh. Penyakit yang berlaku padanya terlalu kronik. Maka dia berusaha untuk menegakkan kembali kerajaan itu berasas kepada kebaikan, melarang minuman keras dalam majlis-majlis. Dia menggalakkan sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya pada masa itu, rakyatnya untuk berniaga dengan jujur, tapi beliau telah digulingkan. Maka orang sedemikian dapat pahala di sisi Allah SWT sebagai pemimpin yang adil, yang akan dapat naungan di bawahnya dan mati dalam keadaan kebaikan. Baik, mati dalam keadaan mengerjakan amal soleh. Ini pun satu perkara. Siapa yang ditutup ajalnya dalam keadaan berpuasa, maka dia masuk syurga. Macam ini sebahagian daripada kita puasa hari putih kan, Isnin, Selasa, Rabu, 13, 14, 15 bulan Rejab. Masya Allah. Kemudian puasa meninggal dunia pula pada hari puasa. Dalam keadaan berbagai-bagai lah, mungkin aksiden ke. Aksiden tu pun satu juga, seperti yang telah kita baca tadi, matinya dalam keadaan di luar jangkauan. Orang ni juga mendapatkan ampunan di sisi Allah. Mudah-mudahan di sisi Allah dia mendapatkan ampunan. Mudah-mudahan dia dapat sebahagian daripada syahadah, iaitu syahid. Syiful Nizam, Qasim Jah. Naam. Orang marah tiba-tiba, kemudian bersabar, tepat-tepat sedar daripada dengan kesiapannya dan istighfar. Ya, betul. Betul, Dan orang yang mati dalam keadaan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nampak Jadi dalam doa Nabi SAW, Nabi menganjur kepada kita untuk membaca doa Nabi Yunus surah Al-Anbiya ayat 87 ni. Siapa yang berdoa dengan doa ini, maka dia mendapat keampunan di sisi Allah. Mudah-mudahan dia mati dalam kebaikan. Lagi, orang yang mati dalam keadaan keruntuhan. Orang mati dalam keruntuhan pun dapat pahala, dapat keampunan di sisi Allah. Dan mudah-mudahan matinya sebagai mati syahid. Kerana dia mati dalam keadaan tidak dapat menyelamatkan dirinya. Macam kita lihatlah yang berlaku dekat Palestin tu, anak-anak kecil, orang tua, lelaki, perempuan. Ada dah berbulan-bulan tak dapat dikeluarkan lagi jasadnya, telah meninggal dunia di bawah tanah itu, di bawah runtuhan itu. Allahu Akbar. Lagi, orang yang mati dalam keadaan kena penyakit perut. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Seorang yang mati dalam keadaan kena penyakit di perutnya, ni umpama orang kena penyakit-penyakit kronik lah, maka dia juga mendapat bahagian daripada syahid di sisi Allah SWT. Lagi, wanita yang meninggal dunia ketika nifas kerana anaknya. Ini satu ujian yang besar lah. Maka Nabi telah menjelaskan, tahukah kamu siapa yang mati syahid di kalangan umatku walaupun dia tidak pergi berperang? Nabi telah menjelaskan, seorang yang mati kerana wabak penyakit, seorang wanita yang mati kerana anak yang lahirkan, ataupun seorang yang mati dalam keadaan sakit di kepalanya, di badannya, seperti kena tumor, yang kena penyakit kronik seperti kanser itu, maka orang ini juga mendapat satu bahagian daripada syahid. Dengan tuan banyak peluang kita tidak mintalah penyakit-penyakit bahaya itu berlaku tuan-tuan, tapi bagi yang telah ditimpa ujian kena penyakit seperti ini, bersabarlah. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu Allah mengampunkan banyak dosa kalian. Kita memang berdosa, dan juga mati dalam keadaan kebaikan. Baik. Lagi, orang yang mati dalam keadaan membela agamanya. Nabi SAW bersabda, siapa yang mati dalam keadaan membela agamanya, man mata duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan agamanya, duna malihi fahuwa syahid. Mati dalam keadaan mempertahankan
hartanya pun mati syahid. Orang itu datang perompak ke rumahnya waktu malam, na'udzubillah. Itu sebab kita ni kalau tidur pada waktu malam, nak tidur sekurang-kurangnya baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Aman Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai habis ayat. Yang mulia Raja Rasulullah, yang mulia Raja Muhazzam. Kerana Nabi telah menyatakan siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ni kafathum, kafata, maka 2 ayat ini akan menyelamatkan seorang itu daripada perkara-perkara yang tak digini, perompakan ke, binatang buas ke, binatang berbisa ke, orang jahat ke, kena rumah terbakar ke dan sebagainya. Kat Faridah Mahfuz apa khabar alasan Faridah Mahfuz. Jadi rajin-rajinlah baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kalau seseorang perempuan itu uzur sekalipun, mandangkan dia telah menjadi doa, maka harus untuk dibacakan seperti difatwakan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' dan juga dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Dan boleh tambah satu lagi doa. Saya pernah ajar doa ni banyak kali saya ajar. A'udzu billahi karim wa bi kalimatihi tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Rasyidah tadi As-Sanailuna. Itu doa ni kita baca. A'udzu billahi karim wa bi kalimatihi tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar ila tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Seandainya kita baca doa ni sebelum kita tidur waktu malam, insya-Allah Allah selamatkan rumah kita dia apa saja bentuk pencerobohan, penganiayaan, kezaliman, kejahatan orang lain. Jadi kita dituntut untuk baca sedemikian. Lagi ada banyak lagi tuan orang yang mati dalam kebaikan ni, mudah-mudahannya maka bagaimanakah orang ni boleh mati dalam kebaikan? Lagi disebut matinya di Madinah. Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Dalam hadis ini Nabi SAW telah menyatakan, riwayat Ahmad bin Tirmizi, setengah ulama hadis menilainya sebagai sahih, siapa yang mampu untuk mati di Madinah maka matilah di situ, kerana aku akan beri syafaat kepada siapa saja yang mati di Madinah. Kita memang tak tahulah mati kita kat mana, bilakah waktunya, tapi kita berusaha berdoa kepada Allah selalu supaya mati di bumi penuh keberkatan. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sentiasa berdoa, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik waj'al mauti bi baladi rasulik. Ya Allah ya Tuhan, kurniakan aku kelebihan mati syahid dan jadikan matiku di bumi Rasulmu Muhammad SAW. Dan baginda telah dimatikan di situ oleh Allah, iaitu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ketika mengimamkan salat subuh. Maka kita boleh berdoa supaya mati dalam keadaan kebaikan dan mati di Madinah. Kerana dalam hadis ini jelas menunjukkan orang yang mati di Madinah mendapat syafaat Rasulullah SAW. Baik. Mengapakah orang itu boleh mati dalam keadaan kebaikan? Yang pertama sekali kerana kukuhnya kalimah tauhid dalam diri. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari bahawa seseorang yang sentiasa memperbaiki syahadahnya dengan menuntut ilmunya, dengan kesungguhan beramal salihnya, kerana dia akan menyuburkan syahadah itu dalam diri, persaksian itu, dan berkumpul dengan orang-orang beriman, sentiasa berdoa supaya istiqamah dalam kebaikan. Maka orang inilah yang akan mendapat kelebihan di akhirat nanti. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan iman orang yang sedemikian ini di dunia dan juga di akhirat. Baik. Perkara kedua yang boleh menjadikan kematian itu dalam kebaikan, sekali lagi mulia Allah sekalian, adalah limpah rahmat Allah yang berlaku kerana ketakwaan kepadanya. Takwa ni hendaklah kita suburkan dengan menuntut ilmu ni tadi, dengan mujahadahnya, dengan berdoanya, dengan berkawan dengan orang-orang saleh. Maka ini merupakan peluang untuk kita menjadi orang bertakwa. Maka orang bertakwa ni Allah akan mudahkan untuknya. Kita lihat surah Talak yang kita gantung kat rumah, kat perniagaan, mengharapkan keberkatan perniagaan kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa ni sentiasa mendapat jaminan daripada Allah. Al-Hafiz Ibn Rajab mengatakan dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam, asal takwa adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dan siapa yang ditakuti satu pelindung yang melindunginya. Hingga takwa hamba kepada Allah berarti
antara dirinya sudah pun letakkan satu benteng daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kerana takwa datang berkaitan wikayah. Umpama tentera itu pergi perang, dia pakai baju kalis peluru dan sebagainya, maka demikian juga orang beriman menjadikan ketakwaan itu sebagai benteng daripada dia terjebak melakukan perkara-perkara yang haram. Puan kami saya, Cikgu Nur Hayati, Saran Jaina Dasun, Mutawif, Farhan Asaluddin, Syeki Lala, Yoyong, semua sahabat saya di mana saja kalian berada. Seorang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata kepadanya, lalu Abu Hurairah bertanya, apakah kamu pernah melalui laluan yang penuh berduri? Bertanya kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia ni, tentang takwa. Maka Abu Hurairah mengatakan bahawa pernah tak kamu lalu di kawasan yang berduri? Kalau kawasan berduri itu kamu takut kena pada pakaianmu, kena pada kulitmu, koyak nanti, luka dan sebagainya, maka demikian dalam hidup kamu mengawasi diri kamu daripada terjebak dalam perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Maka itu adalah tanda kamu takwa kepada Allah SWT. Nurul Asman ni tamsilan yang sangat menarik. Kita kalau lalu di tempat-tempat yang bahaya, kan? Nampak tak? Jalan ke tempat-tempat ada kemuncup, ada rumput-rumput yang tajam, ada duri, mungkin ada batu, mungkin ada ular, maka berhati-hati kita melalui kawasan tersebut. Maka demikian juga dalam kehidupan beragama kita, penting untuk kita awasi diri daripada melakukan perkara-perkara yang akan mengakibatkan kita berdosa di sisi Allah Ta'ala. Lagi orang itu mendapat kelebihan mati dalam keadaan kebaikan ini tadi kerana istiqamah melakukan kebaikan. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang beriman ni sifatnya adalah istiqamah melakukan kebaikan, istiqamah tidak berbohong. Siti Akta, Najimah Nasruddin, ya. Baik, Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, istiqamah adalah bahawa engkau teguh melakukan perintah larangan dan tidak tertipu dengan tipu daya seperti musang, iaitu syaitan. Musang ni ialah binatang yang berubah-ubah, kan, rawakan, ya, binatang yang disebut dalam bahasa Arab sebagai yarugu. Dia ni ialah musang ni satu binatang yang mana ada kepentingan dia akan pergi. Nampak tak? Jadi orang beriman bukan semikian, Baik, Wahib bin Al-Ward rahimahullah berkata, Sufyan Ats-Tsauri bila bicara tentang kepada orang berada di Masjid Haram, dia akan berkata, pergilah kepada tabib, doktor, iaitu Wahib. Wahib kata, jika kamu tidak dapat dibuat sibuk oleh seorang daripada Allah, maka lakukanlah. Maknanya dalam hidup ni sibukkan diri kita dengan perkara-perkara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau membaca itu mendekatkan diri kepada Allah, ayo baca. Sembahyang sunat, buat. Sembahyang berjemaah, buat. Supaya perkara-perkara itu akan menyibukkan kamu dengan Allah SWT. Baik. Wahib bersumpah bahawa dia tidak akan pernah dilihat oleh Allah dan salah seorang makhluknya dalam keadaan tertawa. Hingga sekarang, maknanya Wahib ni seorang yang sangat salih, sampai dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kalau kamu sakit dalam keadaan kejiwaan atau kerohanian, pergilah jumpa dengan Wahib. Wahib ni telah berkata bahawa dia tidak mahu dilihat oleh Allah ataupun seorang daripada makhluknya dalam keadaan ketawa. Maknanya serius yang melakukan ibadah kepada Allah, ya, kesungguhannya. Lagi orang ini akan mati dalam kebaikan sebab kerana banyak mengingati-mati. Memperbanyakkan mengingati-mati dapat mencegah seorang daripada melakukan maksiat dan dapat melembutkan hati yang keras. Pergi ziarah orang telah meninggal dunia, tengok macam mana akhir hidupnya. Allah kat sini rupanya perbandingan kita yang terakhir, session kita yang terakhir. Walaupun kita hidup dengan kemewahan, kekayaan, semua itu akan ditinggalkan. Ya, nampak tak? Harta ditinggalkan, keluarga ditinggalkan. Keluarga kalau pergi pun sampai ke perkuburan saja, takkan ada yang stay tinggal kat situ. Ke ada yang tinggal kat situ. Sampai dibawa lawak oleh almarhum Datuk Ismail Kamus dulu. Kalau suami mati, isi duduk kat kubur tu badiklah, puan. Tak boleh, perempuan sebenarnya tak boleh pergi pada hari pengkebumian itu dalam iddah, kan? Kalau lelaki ketika berlaku kematian itu, kematian isinya, sekejap dia menangis, tuan. Lepas tu sampai bergurau Datuk Ismail Kamus, almarhum. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga menelia air mata. Hari keempat dah menelia air liur pula. Ni gurau almarhum Datuk Ismail Kamus. Kerana kematian itu akan menyebabkan terpisahnya kita daripada segala hal, perkara-perkara bersifat keduniaan. Banyak mengingati-mati akan menyebabkan kita terhindar daripada melakukan perkara-perkara kemaksiatan dan kelalaian.
Ada seorang tokoh ahli perniagaan yang terkemuka tuan ni, telah meninggal dunia orang ni. Bagi mengelakkan pekerja-pekerja dia terlibat dengan rasuah dan sebagainya, hari Jumaat je pagi-pagi semua staf dia seramai itu dibawa menaiki bas untuk pergi ke perkuburan. Staf-staf yang pangkat, yang besar, yang punya kedudukan, yang duduk di bahagian policy makers dikumpulkan, dibawa pergi ke kubur. Inilah akhiran hidup kita. Saudara-saudari sekalian, maka jangan ambil kesempatan peluang dalam perkara-perkara yang haram, kerana ia akan menjadi beban untuk kalian menjawab di sisi Allah SWT nanti. Ya. Zahra Yusuf, Syikin Mansur, Al-Wasalam, semua sahabat yang hadir. Sebab itu Nabi telah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, dan Imam Tirmizi menghukumnya sebagai sahih, "Akthiru min zikri hadhi min ladzat." Banyakkan olehmu mengingati satu yang akan memutuskan kamu daripada kelezatan dunia, keseronokannya, kenikmatannya, semua akan berakhir. Maka banyaklah kamu mengingati detik-detik yang pasti berlaku itu, ya. Baik. Terima kasih. Fauziah, terima kasih. Menurut Sa'adah Ramiti. Baik. Lagi orang yang berpeluang untuk mati dalam keadaan kebaikan ini, husnul khatimah ni, kerana dia bersifat jujur, bercakap benar. Kerana itu Allah telah mengingatkan, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Ini kisah pernah saya bawakan dulu kepada tuan-tuan daripada surah Taubah. Berkisah tentang 3 orang sahabat Nabi yang telah dihukum kerana mereka tidak turut serta dalam perangan Tabuk, kan? Lalu Allah turunkan di hujung ayat pengampunan untuk mereka itu, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan jadi kamu sebagian daripada orang yang berlaku benar. Baik. Lagi orang ini akan mendapat kedudukan di sisi Allah untuk mati dalam kebaikan. Namanya husnuzan billah. Orang ini mati dalam keadaan baik sangka dengan Allah. Jangan ada dalam diri kita rasa salah sangka, buruk sangka kepada Allah. Ya Amir Bos, na'am. Masalah semua sahabat yang hadir. Barakallahu fikum. Tuan-tuan, sebelum terlupa saya sampaikan pesan penadia sekali lagi. Ada tuan minat untuk melaksanakan ibadah haji bersama saya, boleh daftar. Haji bawah pembinaan saya, target kita adalah untuk menghabiskan bacaan 114 surah daripada Al-Quran. Yang pergi tahun lepas pun alhamdulillah kami sebab cover 114 surah daripada Al-Quran. Ia ruginya kalau tak faham. Usia kita dah tua, kita tak pernah ambil kesempatan untuk memahami Quran keseluruhan. Kita akan glance through keseluruhan Quran 114 surah itu, tadabbur, sehingga kita faham. Kita pulang sebagai orang yang faham Quran, insyaAllah. Kita pulang dengan kita faham Al-Quran. Maka bagi tuan yang minat untuk mengikuti trip haji tanpa giliran bersama kami, bawa pimpinan saya sendiri, kalau salah boleh hadir, boleh ikut, boleh turut serta, boleh daftar bersama Zazan Travel. Dan bagi tuan-tuan yang berkesempatan untuk pergi umrah bulan Ramadan pun, saya ada pimpin satu grup. Tuan-tuan ada kesempatan untuk bersama kami, dijemputlah untuk buat demikian. Daftar di Zazan Travel. Dan semalam pun kami dah buat keputusan untuk pergi ke Pesta Buku Frankfurt, one of the biggest dalam dunia, tuan. Tuan-tuan minat untuk tengok pesta buku terbesar di dunia tak? Nak pergi satu hall kepada yang lain tu kena naik train. Saya dah beberapa kali pergi, alhamdulillah. Saya nak ajak tuan-tuan lah untuk paradigma shifting kita, tengok negara-negara maju dalam keadaan penghargaan mereka kepada dunia buku dan ilmu. Bagi tuan yang minat, boleh daftar segera dengan Zazan Travel. Kami tak ambil ramai, terhad bilangannya. Dan kita akan ziarahi tempat-tempat menarik di Eropah itu, di Central Europe itu. London, Paris, tuan-tuan biasa pergi, kan. Saya nak pergi tuan-tuan tempat-tempat lain. Ada kumpulan Tatar, Muslim Tatar yang duduk di Poland. Pun saya berhajat nak pergi ziarah mereka. Mereka ni telah masuk Islam sebelum Uthmaniyah lagi. Kerajaan Ottoman tidak jajah Poland, kan. Tuan-tuan, tapi orang Islam yang ada dipanggil Tatar itu, keturunan daripada Mongol yang masuk Islam itu, pun kita nak pergi ziarah, insyaAllah. Bagi tuan-tuan yang minat, boleh join kami dan trip pergi ke Frankfurt Book Fair dan negara-negara sekitar Germany pada bulan 10 nanti, insyaAllah. Siapa nak pergi, boleh berhubung dengan Zazan Travel. Cari Zazan Travel. Ya. Halo salam. Leza Nalili. Bagi mereka yang minat, boleh join serta dalam perjalanan kami ke Frankfurt Book Fair, insyaAllah, pada bulan 10 nanti. Big Mama, Zepa Hoho,
Khairul Zairi. Alhamdulillah semua sahabat yang hadir. Barakallahu fikum. Ya. Lila Aris. Baik, saya nak tutup dah ni bincangan kita pada pagi ni, iaitu hendaklah mati dalam keadaan baik sangka dengan Allah. Dalam hari yang sahih bahawa Nabi menyatakan, Allah berfirman, hadis qudsi maksudnya, ana inda dhanni abdi bi in khairan fa khairun wa isyaran fa syarrun. Bahawasanya aku ni berada di sisi sangkaan hamba-Ku padaku. Kalau menyangka yang baik, maka baiklah untuknya. Siapa yang menyangka keburukan, maka buruklah untuknya. Di sini pentingnya untuk kita bersangka baik dengan Allah SWT, iaitu segala ketetapan Allah ni ada kebaikan padanya. Ada satu lagi yang terakhir. Orang ini nak dapat mati dalam kebaikan, hendaklah banyak bertaubat kepada Allah. Ya, selalu beristighfar, taubat kepada Allah SWT dengan mengucapkan astaghfirullahalazim, Allahumma fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebagai contohnya. Ya, Al-Ba'atun Hamidah, Hanim Rawaji, Maria Ismail, Nu'aina Syakira, Nawab Fitri, Safa Ayin, M. Fauzan, semua sahabat saya yang hadir pada pagi ini. Terima kasih atas kalian tuan-tuan. Ya, kita sedang bincangkan tafsir surah Al-Qiyamah dalam jilid yang ke-10, tafsir Ibn Katsir ni, pada muka surat 112, tentang peluang seseorang untuk mati dalam keampunan Allah, yang namanya husnul khatimah. Lawannya lah su'ul khatimah. Ya. Dan pesan-pesan saya ni mudah-mudahan tuan-tuan dapat ikuti. Ya, mudah-mudahan segala syur yang dikemukakan, panduan yang dikemukakan berguna untuk kita ke arah merancanakan akhiran hidup yang baik. Sekat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i ashabin huquqan lana minal muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqallahu minna wa minkum. Terima kasih Fatimah, jumpa lagi. Syila Syaidan, terima kasih. Mas Najwa, terima kasih. Inarus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.